Kita dah masuk pada 10 Ramadan terakhir. Kita tak nak sia-siakan peluang yang ada. Kumpul sekejap saja. Kita buat amalan-amalan terbaik untuk dapat Lailatul Qadar. Antara perkara yang jangan kita tinggalkan pada 10 Ramadan terakhir adalah berdoa kepada Allah dengan doa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca doa ini sama-sama sepanjang bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anni fa'fu anni. Baca doa ini banyak kali, minta Allah ampunkan dosa kita. Yang kedua, jangan lupa setiap malam dalam bulan Ramadan baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala hadika wa 'adika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Baca doa ni hari-hari, insya-Allah mudah dapat Lailatul Qadar, diampunkan dosa. Yang ketiga, di malam-malam bulan Ramadan baca doa Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku daripada api neraka. Selamatkan aku daripada api neraka. Dan penutupnya, jangan tinggal zikir ini, iaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ulang banyak kali. Lihatlah bagaimana kehidupan ini Allah akan ubah menjadi kehidupan yang terbaik. Dan kita akan dapat Lailatul Qadar kerana beramal dengan doa-doa dan zikir-zikir yang Nabi SAW cintai sekali. Amalkan